Putih balak tarik dengan gajah. Zaman dulu. Tebang pokok balak, dia buat ran, buat tempat naik tangga, duduk keliling kot tu lah. Kakak belah ni, saya kena balas belah ni. Kita ada dulu. Lepas tu bila terbalik, kerak dengan gaji. Dulu belah kayu, lepas belah buat papan. Lepas dulu mana ada mesin, kan? Kelang mesin apa benda lah. Pakai Cina ya. Dia tolak gaji, dia belah. Dia buat canggung. Congek sini, dia belah macam ni. Bila belah, dia sampai tekat yang lepas buat canggung ni. Esok dia buat tolak tu sikit, dia congek tu. Baru dia belah ni. Mai ke sini boleh. Belah dengan gaji. Gaji tu tarik pun makan, surung pun makan. Gaji panjang lah. Bayi besar, panjang. Dia buat tanggung. Dia buat tanggung ni. Macam kita duduk di atas tu, kan? Kepala kayu sana. Kita gaji daripada sana. Sampai tengah dia buat tanggung ni, buat gitu. Kan? Sampai tu. Kita tolak tu sikit, dia congek main sini balik. Bila congek, kita kena duduk belah ni balik. Bau putih. Tidak nak belah mana, kayu balak besar-besar. Nak buat tiang, nak buat papan. Dulu semua pakai lagu tu. Mana ada kelang, mana ada apa ni. Balak pun tarik dengan gajah. Tu ditawar, dia jerat Cina tawar. Dulu semua buat keluar tu. Balak. Tebang lain map tarik dengan gajah dulu. Tahun lalu ada buat dah.